وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Selepas keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Merah, Bani Israel ni dia enggan memasuki Palestin untuk berjuang. Akibatnya, Allah menghukum mereka dengan membiarkan mereka sesat berputar-putar di padang pasir yang luas selama 40 tahun. Semasa Bani Israel berada di padang pasir, Allah telah mengurniakan mereka makanan yang sangat istimewa dan lazat secara percuma, iaitu manna dan salwa. Manna ni macam mana? Rupanya macam butiran putih, manis dan jatuh macam salji di atas daun. Salwa pula burung puyuh yang sangat jinak sampai boleh tangkap dengan tangan saja. Jadi apa yang sedihnya, walaupun dah dapat makanan level kayangan, kaum Bani Israel ni masih lagi minta bawang putih, kacang dal, bawang merah, sayuran mentimbun. Nak tahu lebih banyak kisah unik sejarah? Jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Makanan dari syurga, inilah fakta tentang manna dan salwa yang ramai orang tak tahu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 57, Allah sebut tentang awan yang memayungi dan makanan yang diturunkan terus dari langit. Manna ni rupanya macam butiran putih, manis dan jatuh macam salji di atas daun. Salwa pula sekumpulan burung puyuh yang sangat jinak sampai boleh tangkap dengan tangan saja. Tapi apa yang sedihnya, walaupun dah dapat makanan level kayangan, kaum Bani Israel ni masih lagi minta yang lain. Kacang dal bukan sekadar bahan masak kuah roti canai. Di sebalik rasa lemak kacang dal, berikut adalah khasiat kacang dal. Antaranya ialah protein yang tinggi, di mana protein yang tinggi ni membantu membina sel badan dan menguatkan sistem imun. Kedua, kesihatan jantung, di mana dapat menurunkan kolesterol dan melancarkan aliran darah. Selain itu juga, kacang dal juga berfungsi sebagai kawalan gula dan berat. Kacang dal juga kaya dengan serat yang menstabilkan gula dalam darah dan memberi rasa kenyang yang lama. Sesuai untuk orang yang diet, orang yang ada diabetes, untuk orang yang berusia ataupun untuk kanak-kanak. Untuk kesihatan tulang, kacang dal juga mengandungi kalsium dan magnesium untuk kesihatan tulang. Selain itu, kacang dal juga membantu sistem pencernaan, di mana mencegah sembelit dan menyokong bakteria baik dalam usus. Kacang dal juga merupakan sumber zat besi untuk mencegah anemia dan kelesuan. Dan selain itu, kacang dal juga mesra pundi kecil, di mana protein tumbuhan yang tidak merengsakan saluran kecil, terutamanya semasa UTI. Best kan kisah Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran tu tadi. Yang mana nak Al-Quran, boleh tengok dekat beg kuning. Ada 6 jenis saiz. Nak yang paling kecil, saiz mini, saiz pocket. Nak bawa travel, saiz besar tapak tangan, boleh ambil Al-Quran yang paling kecil A6. Yang mana nak besar sikit, boleh ambil A5. Saiz besar buku tulis budak sekolah, saiz besar buku nota, saiz A5. Nak besar sikit, boleh ambil B5. Yang mana nak saiz standard size, boleh ambil A4. Dan nak wakaf kat masjid untuk terawih di rumah, pakai cermin mata, tak nampak tulisan kecil, boleh fokus kepada 2 saiz. Boleh ambil saiz B4 dan A3. Untuk yang paling besar, kita ada A3 Al-Quran Al-Kubra. Ini yang paling besar. Yang mana nak khatam Al-Quran dalam masa 1 bulan, Masya Allah. Karya Bestari ada keluarkan satu Al-Quran khas. Didatangkan khas per juzuk, 30 juzuk. 1 hari 1 juzuk, 30 hari bersamaan 30 juzuk, khatam satu Al-Quran. Masya Allah. Didatang untuk Al-Quran At-Tilawah, didatangkan 2 design, iaitu ada design box dan juga pouch.